Knuckle ni kita akan pasang. Tadi sebelah kanan sudah siap. Jadi ni sebelah kiri lah. Kita macam biasa lah. Macam kita buka semalam. Macam ni lah kita pasang balik. Ikat balik skru yang ada. Ikat sahaja. Pastikan ketat betul-betul pasal benda ni melibatkan long arm. Takut nanti tertinggal. Dia ada 3 skru lah semalam yang kita buka. 1 untuk arm ni lah. 1, 2, 3 skru. Okey, jadi bawah ni pun kita kena ketat. Kena ikat kuat-kuat. Takut tertanggal juga. Ini skru 17 lah. Dekat pump caliper dia. Kita kena ikat balik lah. 17 box. Okey, pakai 17 box. Pastikan ikat kena kuat-kuat lah. Pasal brake ni kita seperti menjaga nyawa kita lah. Tak ada brake keparit. Proses K9 ni settle. Kita tukar timing belt. Bearing kiri kanan dengan mounting lah. Jadinya semua sekali berjalan dengan lancar. Okey, kereta pun kita dah bawa tadi. Kita dah test tadi. Bunyi bearing pun dah tak ada, dah selesa, dah boleh tidur. Apa-apa, terima kasih. Papa Driver.